Okey, jom kita rasa dulu guys. Bismillah. Okey, alhamdulillah kita dah sampai di geng event Waisuku di Stadium Badok guys. Wow. Mana set awak ni dah sampai lagi dekat event ni? Saya je ada ni. Hak belum sampai tu mari sekarang. Saya tengah ada sini ni. Kita baru sampai dekat event Waisuku. Mari lapor-lapor guys. Kita dapat ada makanan banyak. Tapi saya rasa nak makan di Mak Ming keropok lekor kejap. Jom. Lekor. Beli keropok saya. Ni ke beli kecil-kecil ni? Tester. Tester. Boleh test ni? Tester tu. Berasa. Okey, dah sampai kita punya keropok lekor. Wow. Wow, panas-panas lagi dekat Mak Ming keropok lekor ni rupanya panas-panas lagi keropok dia. Okey, jom kita rasa dulu guys. Bismillah. Wow, memang panas. Dia punya isi lembut je. Lepas tu garing tekstur luar dia garing. Ni kita cicah dengan sos masam manis. Tak makan dengan sos dia pun gigit macam tu je memang rangut Overall memang sedap guys keropok lekor Mak Ming. Yang mana datang di event Waisuku ni boleh singgah di booth kita Mak Ming keropok lekor. Memang padu. Dia punya rasa tekstur lagi sedap daripada keropok lain